Pernah tak anda duduk dalam satu mesyuarat, dengar bos anda puji seseorang, tapi dalam hati anda rasa ada yang tak kena, kata-katanya manis, tapi mata dia lain macam. Atau bila kawan anda cerita masalah dia sambil menangis, tapi anda tak rasa sedih. Sebaliknya, otak anda ligat menganalisis apa motif dia, apa yang dia nak dari saya. Jika ini kedengaran biasa, anda mungkin bukan orang yang tak berperasaan. Anda mungkin memiliki sesuatu yang lebih tajam, lebih kompleks dan berpotensi lebih berbahaya. Empati gelap. Tunggu dulu, jangan panik. Gelap tak semestinya bermakna jahat. Ia bermakna anda melihat dunia tanpa penapis emosi yang kebanyakan orang ada. Anda melihat wayar-wayar di sebalik pentas. Mari kita fahamkan dulu empati biasa. Ada dua jenis utama. Pertama, empati afektif. Bila kawan anda sedih, anda pun terjangkit rasa sedih. Anda rasa apa yang mereka rasa. Kedua, empati kognitif. Anda tak semestinya rasa sedih, tapi anda faham kenapa kawan anda sedih. Anda boleh letakkan diri anda dalam kasut dia secara intelektual, bukan emosional. Seorang empati gelap mempunyai empati kognitif yang sangat tinggi, tapi empati afektif yang sangat rendah atau tiada langsung. Mereka adalah penganalisis manusia. Mereka boleh baca emosi, niat dan kelemahan orang lain dengan ketepatan yang menakutkan, tapi mereka tidak merasa emosi tersebut. Ia hanyalah data. Ini adalah ciri yang sering dikaitkan dengan dark triad, narsisisme, machiavellianisme dan psikopati. Tapi, ia wujud dalam satu spektrum. Anda boleh ada ciri ini tanpa menjadi penjahat filem. Jadi, apa tandanya anda mungkin seorang empati gelap? Mari kita lihat. Tanda pertama, anda pakar membaca bahasa badan. Orang lain dengar kata-kata. Anda nampak senyuman yang tak sampai ke mata, kaki yang menghala ke pintu, atau pergerakan tangan yang teragak-agak. Bagi anda, badan tak pernah menipu. Seorang rakan sekerja cakap, "Wow, idea yang hebat." Tapi, nada suaranya sedikit mendatar dan matanya melirik kejam. Anda tahu, dia sebenarnya fikir, "Cepatlah habis, aku nak balik." Kebolehan ini membuatkan anda sukar untuk mempercayai orang lain sepenuhnya, kerana anda sentiasa nampak jurang antara apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan. Tanda kedua, pujian terasa murah dan kosong. Bila seseorang memuji anda secara berlebihan, penggera dalam kepala anda berbunyi. Anda tak rasa terharu. Anda rasa sedang dianalisis. Apa yang dia mahu, anda boleh bezakan pujian ikhlas yang datang dari hati dengan pujian strategik. Pujian yang digunakan sebagai alat untuk memanipulasi, untuk membuat anda rasa terhutang budi atau untuk melunakkan anda sebelum meminta sesuatu. Ini menjadikan anda kalis kepada love bombing atau pujian palsu. Tapi ia juga mungkin membuatkan anda sukar menerima penghargaan yang tulen. Tanda ketiga, anda menang perbalahan tanpa perlu menjerit. Apabila konflik timbul, orang lain jadi emosional. Anda jadi lebih tajam. Anda tidak terperangkap dalam kemarahan atau kesedihan. Anda melihat perbalahan itu sebagai satu sistem dengan input dan output. Anda mendengar hujah lawan bukan untuk memahaminya, tetapi untuk mencari kelemahannya, logical fallacy-nya, atau titik emosi yang paling rapuh. Kemudian, dengan tenang, anda akan gunakan hujah yang paling berkesan untuk mematikan hujah mereka. Ia bukan soal siapa betul, ia soal siapa yang mengawal naratif. Tanda keempat, anda tahu apa nak cakap untuk dapatkan sesuatu. Ini mungkin tanda yang paling klasik. Anda mempunyai kebolehan semula jadi untuk memprofil seseorang dengan cepat. Anda tahu apa butang yang perlu ditekan. Perlu yakinkan bos yang ego. Anda akan bingkaikan idea anda supaya ia nampak seperti datang daripadanya. Perlu pujuk rakan yang sentiasa risau. Anda akan tekankan jaminan dan keselamatan. Ia seperti cerminan yang disasarkan. Anda menjadi apa yang orang lain perlukan untuk mendengar atau melihat, demi
mencapai matlamat anda. Ia sangat berkesan dan kadang-kadang terasa sedikit kotor. Tanda kelima, anda cepat bosan dengan drama emosi. Apabila seseorang meluahkan perasaan secara melampau, sebahagian daripada anda melihatnya sebagai tidak cekap. Anda faham secara logik mengapa mereka kecewa, tetapi anda tidak mempunyai kesabaran untuk berenang dalam lautan emosi itu. Tindak balas anda selalunya praktikal. Okey? Awak sedih. Apa langkah seterusnya untuk selesaikan masalah ini? Ini boleh dilihat sebagai tidak sensitif, walaupun niat anda adalah untuk membantu secara efisien. Bagi anda, emosi adalah data yang menunjukkan ada masalah. Ia bukan sesuatu untuk dirasai. Ia adalah sesuatu untuk diselesaikan. Cepat dan terus bergerak. Tanda ke-6. Anda adalah banglon sosial yang hebat. Anda boleh masuk ke dalam mana-mana kumpulan sosial dan menyesuaikan diri dengan serta-merta. Anda dengan cepatnya dapat menangkap kod sosial, jenaka dalaman dan hierarki tidak rasmi dalam kumpulan itu. Anda akan cerminkan bahasa badan, nada suara dan juga pendapat orang di sekeliling anda untuk membina hubungan dan mendapatkan kepercayaan. Bukan kerana anda bersetuju, tetapi kerana ia adalah strategi yang paling berkesan. Ini membuatkan anda sangat mudah bergaul. Tetapi ia juga boleh membuatkan anda rasa kosong atau seperti penipu kerana jarang sekali ada orang yang mengenali diri anda yang sebenar. Tanda ketujuh, anda melihat kelemahan orang lain sebagai peluang. Apabila anda mengenali seseorang, anda secara automatik memetakan titik kekuatan dan kelemahan mereka, di mana mereka tidak yakin, apa yang mereka paling inginkan, apa ketakutan terbesar mereka. Ini bukan bermakna anda akan sentiasa menggunakan maklumat ini untuk tujuan jahat. Tetapi anda tidak boleh tidak melihatnya. Ia seperti seorang mekanik yang tidak boleh tidak mendengar bunyi pelik pada enjin kereta. Anda nampak keretakan dalam perisai sosial orang lain dan anda tahu dengan tepat bagaimana untuk menekannya jika perlu, sama ada untuk mempertahankan diri, untuk memanipulasi atau bahkan untuk membantu mereka dengan cara yang tajam. Jadi, anda ada beberapa tanda ini. Adakah ini bermakna anda seorang yang jahat, seorang narsis atau psikopat? Tidak semestinya. Di sinilah bahagian yang paling penting. Empati gelap adalah sebilah pisau yang sangat tajam. Ia adalah alat. Ia tidak baik atau buruk. Yang menentukan ialah tangan yang memegangnya. Perbezaan antara seorang manipulator yang merosakkan dengan seorang pemimpin yang berwawasan, seorang perunding yang hebat atau seorang kawan yang jujur tapi tajam ialah niat dan kompas moral. Anda boleh gunakan kebolehan anda untuk membaca orang lain untuk mengeksploitasi kelemahan mereka demi keuntungan peribadi. Ini adalah jalan yang mudah dan gelap. Atau anda boleh gunakan kebolehan yang sama untuk tujuan yang lebih baik. Anda boleh menjadi pemimpin yang luar biasa kerana anda faham motivasi sebenar pasukan anda, bukan hanya apa yang mereka katakan. Anda boleh menjadi seorang perunding yang adil kerana anda boleh melihat di sebalik tuntutan di atas meja dan memahami keperluan sebenar pihak lain untuk mencipta situasi menang-menang. Anda boleh melindungi diri anda dan orang yang anda sayangi daripada manipulator lain kerana anda mengenali permainan mereka dari jauh. Kuncinya ialah empati sedar. Oleh kerana anda tidak merasa secara automatik, anda perlu memilih untuk bertindak dengan belas kasihan secara sedar. Ia adalah pilihan logik, bukan tindak balas emosi. Anda mungkin berfikir, orang ini sedang menderita, tindakan yang paling membina dan rasional adalah untuk membantu, bukan untuk mengambil kesempatan. Memiliki empati gelap tidak menjadikan anda raksasa. Ia menjadikan anda seseorang yang mempunyai alat yang sangat berkuasa. Ia memberi anda pandangan yang jelas tentang sifat manusia yang tidak selalunya cantik. Ujian sebenar bukanlah pada apa yang anda boleh lihat, tetapi
pada apa yang anda pilih untuk lakukan dengan pandangan itu. Kesedaran anda adalah tanggungjawab anda.